Okay, Assalamualaikum. Saya akan tunjukkan macam mana nak buat software update lah. Okay, so ni saya buat daripada remote. Mula-mula kita semak dulu version yang sistem yang sedia ada lah. Yang running ni sistem yang sedia ada. Okay, macam mana nak semak version dia? Kita boleh tengok pada bahagian atas sini, dekat sini V12 macam tu. Ataupun kalau kita klik dekat logo Kaabah ni, kita akan nampak dekat sini juga lah. So ni V12. So version lama ni V12. Kita akan update dengan yang baru lah. Okay. Yang baru kita akan pergi ke website sini. jamsolattv.my update.html. Mula-mula kita download dulu. Okay, kita download zip file. Ni tekan ni, button download. Ni dia dalam zip Ni zip file ada dua file. Kita download semua sekali. Kita download zip file. Ni download anyway. Tunggu dia download lah. Ni saya buat dekat remote remote desktop. Saya buat software update untuk surau lain ni. Okay, tunggu zip habis. Okay, dah habis. Kita buka folder tu. Dalam folder download lah. So, ni browser ni kita dah boleh close dah. Tutup. Okay, ni ada zip file ni dalam folder download. Mula-mula sekali kita akan extract dulu. Wajib extract dia punya zip file tu. Kita jangan run daripada dalam zip file. So, kita extract dulu. Ni kita extract. So, dia akan extract zip file je lah. Okay, tunggu habis. Kena extract dulu sebelum run. Ini nak semak ada hard disk space je lah. So kalau kita tengok sini ada lagi 6.9 okey lagi. Kita boleh okey, dia dah extract habis dah. So ni download. Ni folder dia. So ada dua file sini. Ada satu folder dengan satu bash file lah. So run bash file ni. Double click. More info. Run anyway. So dia akan keluar macam ni lah. Ini press any key to continue. Tekan enter di keyboard. Okay, dia habis backup yang lama. Tekan enter lagi sekali. Ini dia akan copy yang baru pula. Okay, dah habis So dia akan run masa datang ni. Tekan more info. Run anyway. So ini press any continue. Dah boleh tekan. Dia akan tutup yang tadi lah. Command prompt bash file tadi. Ya, ni file explorer ni semua dah boleh tutup. So dia akan buka macam ni. Okay, by default dia akan keluar demo macam ni. So macam mana kita nak hilangkan demo ni? Kita kena transfer balik data daripada folder sebelum ni lah. Klik pada logo Kaabah. Kemudian cari sini kemas kini perisian. Last sekali kemas kini perisian. Kemudian kita akan kemas kini asas je. Yang ni yang dalam kita ada nama surau dia dengan di zone mana lah. So kita akan kemas kini balik. Yes. So dia dah kemas kini, tekan seterusnya. Okay, dekat sini tadi kita tengok dia punya version 12. Ni version 10 yang lama-lama pun kita kena transfer balik data dia lah. So V12 kita tekan kemas kini. So dia akan transfer data. Kalau ada nama start ke apa semua sebelum ni, dia akan transfer masuk ke dalam database yang baru lah. Pastikan dia bagi ni transfer complete. Okay, seterusnya pula. Okay, seterusnya. Ini untuk file pula. Ini kita akan kemas ke ni. Gambar-gambar semua tu. Slide yang sebelum ni kita akan transfer balik jugalah. So dia akan transfer gambar, audio, video semua. Dia akan transfer. Dah siap. Transfer end. Kita tutup. Ketiga step tu lah. Config, database dengan gambar. So dah siap. So ni dah ada update ni. So V1672. So kita buat semakan semula je lah. Klik pada logo Kaabah.
Kita semak balik nama ni, nama surau, lepas tu dia punya zone dia, timer yang kita set sebelum ni, kita buat sematkan balik saja. So ni macam sebelum masuk azan 1, ni 12, 10 ni yang default punya. So tak ada masalah. Kemudian kita ada antara muka, paparan yang kita nak paparkan di skrin lah. Okey, kalau yang ni version 12 ni yang lama punya. So kita tak boleh guna. Dia dah tak ada fungsi slide extra pada sini. So kita akan delete semua yang ada dulu. Sebab ini yang version 12 ni yang terlampau lama lah. So kita akan guna program khas, pengumuman, takwim, waktu dunia, tugasan, jam analog, hadis, message, playlist. Playlist ni untuk run slide dengan video. Dulu kita pakai guna fungsi video. So sekarang kita dah tak gunakan fungsi video tu. Untuk running video kita akan guna playlist. Playlist ni dia boleh run slide dengan video sekali. Okay, so ini kita akan buat simpan lah. So kita akan guna paparan jenis ni yang standard default punya. So kita semak balik slide yang ada. Dia ada duplicate slide ni kita akan delete. Ini sebab slide yang baru yang saya masukkan. So kalau dia dah ada kita just delete je. So ini yang slide yang ada di surau punya lah. Ini kalau kita nak letak paling depan, kita akan rename dia sini. So ini kita akan jadikan dia 00.00. Okay, ini paling depan lah yang berkaitan dengan surau. Ni semak balik program khas. So 23 ni dah lepas ni. Kuliah duha ni dah lepas. Pengumuman. So ni kuliah-kuliah yang akan datang ni lah. So ni ada. So dia dah transfer. Maknanya gambar dengan gambar ustaz dengan gambar kitab ada. Tak ada masalah. Okay, ni takwim pun tak ada masalah. Tabung tak digunakan. Tapi ni dimasukkan juga ni. So kalau kita nak paparkan maklumat tabung, pergi dekat antara muka sini. Okay, antara muka. So tabung ni kita tolak dia pergi sebelah kanan. So yang ni kita susun dia naik atas pun boleh. Kata lepas takwim kita akan paparkan maklumat tabung. So jadi macam ni lah, tekan simpan. Okay, tabung juga akan dipaparkan. Okay, kita semak sini sama ada tabung ni semua. So yang tahun lama pun ada, tahun lepas pun ada. So dengan tahun yang 2025 pun ada. Nanti kita akan filter. Kita boleh filter yang mana yang kita nak paparkan saja. Okay, tabung dah. Okay, waktu dunia yang standard punya. Tugasan. Ini untuk Imam Bilal dan dia tak pakai. Hadis standard punya. Message tak digunakan juga. Okay, playlist. Ni yang standard yang audio video lah. Playlist video yang kita dah ada akan paparkan ni lah. Ni slide dia. So yang lain semua dah ok dah. So kita akan semak pula pada bahagian depan pula. So ini kita akan tekan Zulkaidah ni untuk buat sematkan cepat lah. Kita boleh tekan terus program khas pengumuman. So pengumuman akan jadi macam ni lah. Ni yang baru punya. Okay, takwim ok. Tabung pun ok. Ini kita kena buat customize balik. Ni tahun 2024 ni. So kita tekan pada ringkasan tajuk ni. Ringkasan kewangan masjid ni kita akan tukar jadi surau. Okay. Lepas tu kita akan paparkan tarikh mula dia tahun 2025. Simpan. So yang 2024 punya tak nampak lah. So kita akan paparkan yang tahun 2025 saja. Okay, ni kalau yang masjid surau yang ada buat maklumat paparan maklumat tabung lah. So ini tak ada masalah. Ni kita akan paparkan 2, 4, 6. So ini kita boleh besarkan lagi lah. So ini lebar jumlah. Lebar keterangan tajuk. Ni tinggi dia ni. Tanya record ni kita boleh tinggikan lagi. 75 lah. Letak besar sikit. Okay, nama medan tajuk ni 70. Ni pun sama kita buat 75. Ni interface je lah, screen je lah. Macam mana kita nak bagi dia cantik sikit ataupun lebih jelas dekat screen di luar tu. Tugasan ni kita tak pakai. Jam analog, ok. Screen penuh tak pakai. Hadis, message pun tak ada. Ok, playlist ni kita akan ada lah. So tadi cuma dekat screen penuh. Screen penuh ni slide yang lama ni kita akan delete. So kita akan guna slide yang baru lah. Ni kalau selalunya jarang digunakan lah slide penuh sekarang ni. Ok, so nampaknya kita dah siap lah. So macam ni lah.
sistem dia akan berjalan normal balik. Daripada version 12 kita update ke version V16 lah. Okay, so bila dah habis ni tekan 10 mil untuk full screen, untuk hilangkan taskbar pada bahagian bawah. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Oh, ini ada buat animation ni. Animation tekan je dekat sini. Ni kita boleh buang animasi dia, simpan, tutup. Itu testingnya tu, animasi tu. Okay, kita tengok lagi daripada mula lah. Tengok 1 atau 2 slide. Okay. Kalau nak lebih lama, yang special sini dekat slide ni, kita boleh letak dia punya interval yang berbeza. Kalau ini kata 15 saat, untuk infak ni kita nak bagi skrin ni lebih lama pun boleh. Kita set kata 25 lah, 25 saat simpan. So paparan ni dia akan dipaparkan 25 saat. Yang biasa ni 15 saat saja. So macam tu beza dia. So yang ni yang special jugalah, kita boleh tukar interval bagi setiap slide yang kita nak lebih lama tu. So slide ni kita set tadi 25 saat lah. So yang biasa 15 saat. So yang untuk kita nak bagi ada jemaah sempat ambil gambar, maklumat tabung apa semua ni. So kita akan letak dia lebih lama lah. Okay, kita tunggu dia slide yang kedua. Okay, dah cantik dah. Okay, sekian. Terima kasih. Kita akan keluar daripada ni lah, remote desktop.